Tandi, itu roti jangan lupa dulur kasih letak. Makan, Mas. Itu teh tarik kalau kasih kau. Jangan lupa susu taruh tahu. Cantik. Ini macam lama boy. Nama. Setiap yang hidup pasti mahu meluahkan karya seninya. Tetapi ada antara mereka yang tidak menghormati keharmonian sejagat dengan melakukannya di tempat yang tidak dibenarkan. Apa yang membezakan karya seni dan vandalisme? Teruskan menonton episod Robozeta kali ini yang bertajuk Vandaliza. Silap. Vandalisme Maksima. Ciao. Siapa pula pergi conteng graviti kat sini ni? Lawa juga Tapi tak kena dengan tempatnya. Hai, Robozeta semua. Apa khabar hari ni? Yo, khabar baik, Seno Cip. Semua sudah bersantai-santai, Saya tengah tengok resepi online. Seni untuk menghias makanan. Saya pula tengah melukis. Dah lama tak berkarya seni macam ni. Seronok juga. Saya macam biasalah, mendalami seni bela diri. Ayah. Seronok saya tengok kamu semua minat pada pelbagai cabang seni. Dapat meluahkan kreativiti masing-masing. Oh, hai Zeno Cip. Korang, tadi aku ada nampak contengan graviti kat dinding luar tu. Siapa punya kerja ni? Ini boleh dikirakan sebagai vandalism ni. Saya yang lukis graviti tu, Zeno Cip. Bebop, Alah, tapi saya suka dengan seni graviti ni. bukan saya nak halang minat kamu. Tapi seni grafiti ni macam tu kena dibuat di tempat yang dibenarkan dan bersesuaian. Maafkan saya. Ingatkan, boleh je lukis kat mana-mana. Sekurang-kurangnya, kamu tak buat vandalisme sampai tahap merosakkan barang awam. Bebop, apa kata kau buatkan graviti kat gym aku? Dinding gym tu nampak kosong je lah. Kalau ada lukisan, cantik kau weh. Ya ke jenggo? Terbaiklah. Tu ada permintaan dan kebenaran. Baru suruh nak berkarya. Okey. Nanti aku lukiskan. Tapi sebelum tu, jangan lupa padam hasil grafiti kamu tu. Betul tu. Salah tetap salah. Alah. Kali ni aku telah bikin persediaannya lebih rapi. Aku akan gunakan vandalisme dan menjadikan masalah itu semakin serius. Akan kujajah bandar setannya dan Zeno Cip akan jatuh ke tangan aku. Yahoo! Muka macam minta shoot gini. Kau ni senggugur ke? Bos, apa ni? Sungguh tu untuk orang perempuan je lah. Tahu pula. Benci tau. Tak adalah. Aku tengok kau tu macam dilanda kemurungan. Apa ke? Kenapa
hari ni saya seorang je yang datang kerja, bos. Mana Merah? Merah ambil MC hari ni. Sakit otak katanya. Jadi, maknanya... Alamak. kita berdua je lah hari ni ya, bos. Tengokkan kau ni. Rasanya kejap lagi aku pun kena sakit otak. Tapi kan, takkan cuma kita berdua je nak buat kerja-kerja terkutuk hari ni, bos. Aku telah panggil seseorang yang akan bersama dengan kita menggantikan tempat Merah untuk sementara waktu. Wow, siapa tu, bos? Siapa? Mempersembahkan pujaan gadis seantero Setania. Mama! Hello everybody. Ini Mama Lade. Yana, 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 Yana Lade. Okey, lama tunggu lagi. Apa sal pula aku cakap alam mamak ni? Masa untuk kita cipta raksasa. Energi pasti akan menjadi milik aku. Serang! Apa ni? Kenapa aku diberlakukan begini rupa? Tidak. Badanmu gerak. Tidur lena lagi. Sampai tak sedar. Badan kena kelengking. Hah? Siapa punya kerja ni? Jahanam keretaku. Kan comel tu. Ada gambar ayam kat kereta. Baru yau. Apa benda? Lukis ayam pun tak betul. Bolah. Oi, hantu punya budak. Nak kena ni. Robot Zeta, kita perlu segera mementeras ancaman yang mengganggu ketenteraman warga Zetanya. Ish, Inka Libera ni dah mencari pasal lagi lah. Apa aja si Mojo ni? Tak serik-serik. Nak kena dia ni. Jomlah kita. Robot Zeta semua, kamu semua tahu kan situasi di mana kita sekarang ini. Persiapkan diri kamu semua. Baik, Zeno Cip. Go, Robot Zeta. Jenggo. Pasal graviti kat dinding gym kau tu. Kau nak... Dah lah. Pergilah sana. Dah lambat dah ni.